Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, sebelum saya ingin mentangkan kajian saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Dan nama saya Muhammad Dini Imran bin Abdul Haizul Faisal dengan nombor matriks 2025422078. Okey. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan tajuk kajian kami iaitu persepsi pelajar terhadap amalan, budi pekerti dan tutur kata. Okey. Dalam kehidupan seharian, amalan budi pekerti dan tutur kata yang sopan merupakan elemen yang paling penting dalam membentuk keharmonian sosial. Nilai ini bukan sahaja mencerminkan kepribadian seseorang individu, malah dia turut mempengaruhi hubungan sosial dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam persekitaran universiti. Namun begitu, pada masa ini, penghayatan nilai kesopanan dalam kalangan pelajar semakin mencabar dengan pengaruh globalisasi, perubahan gaya hidup serta penggunaan media sosial yang semakin meluas telah menyebabkan segelintir pelajar kurang menitik beratkan adab dan kesantunan dalam komunikasi seharian mereka, sama ada secara bersemuka maupun di alam maya. Keadaan ini secara tidak langsung boleh menjejaskan keharmonian suasana di institusi pengajian tinggi. Oleh itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan yang terkandung dalam rukun negara perlu dijadikan asas dalam membentuk sasiah adab serta jati diri pelajar. Pengamalan budi pekerti yang baik bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah menyumbang kepada keharmonian masyarakat serta keseluruhannya. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk meneliti persepsi pelajar terhadap amalan budi pekerti dan tutur kata, khususnya dalam kalangan pelajar universiti. Seterusnya, kajian ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu untuk mengenal pasti tahap persepsi pelajar terhadap kepentingan amalan budi pekerti dan tutur kata yang baik dalam kehidupan seharian. Selain itu, objektif yang kedua adalah untuk meneliti kesan amalan budi pekerti dan tutur kata terhadap hubungan sosial serta keharmonian masyarakat, khususnya dalam persekitaran universiti. Yang akhir sekali, objektif yang ketiga iaitu untuk mencadangkan langkah-langkah yang sesuai bagi memperkukuhkan penghayatan nilai budi pekerti dalam kalangan pelajar, supaya nilai murni ini dapat terus diamalkan dan dijadikan budaya dalam kehidupan kampus. Secara ringkasnya, kajian ini fokus kepada persepsi pelajar terhadap amalan budi pekerti dan tutur kata yang baik serta kepentingannya dalam kehidupan sosial. Seterusnya, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifan Hanif bin Sulaiman dan saya akan teruskan latar belakang pembintangan ini. Pengaruh globalisasi dan penggunaan media sosial yang semakin meluas telah menjadikan penghayatan nilai budi pekerti dalam kalangan pelajar semakin mencabar, khususnya apabila mereka terdedah kepada pelbagai budaya luar, norma sosial yang berbeza serta gaya komunikasi digital yang bebas dan kurang beradab. Keadaan ini secara tidak langsung boleh melemahkan sensitiviti pelajar terhadap nilai kesantunan, adab pergaulan dan etika pertuturan dalam kehidupan seharian, sama ada di alam maya maupun dalam interaksi bersemuka. Sehubungan dengan itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan yang termaktub dalam rukun negara telah menjadi asas yang amat penting dalam membentuk sasiah pelajar, memupuk sikap saling menghormati serta membina kesedaran tentang kepentingan tutur kata dan tingkah laku yang berhemah. Penerapan prinsip ini di institusi pengajian tertinggi bukan sahaja dapat membantu pelajar mengawal diri dalam persekitaran sosial yang pelbagai, malah berperanan membentuk individu yang berakhlak mulia, beretika dan bertanggungjawab.
sejajar dengan aspirasi pendidikan negara untuk melahirkan graduan yang seimbang dari segi akademik dan sahsiah. Seterusnya, saya akan sambung sedikit tentang kesan isu sosial kepada masyarakat. Isu sosial yang berpunca daripada kemerosotan amalan budi pekerti dan tutur kata baik memberi kesan kepada masyarakat, khususnya dari segi keharmonian dan perpaduan. Sikap kurang hormat dan penggunaan bahasa yang kasar boleh mencetuskan konflik, menjejaskan hubungan antara kaum serta melemahkan semangat toleransi. Keadaan ini turut menyumbang kepada peningkatan tingkah laku negatif seperti jenayah dan sikap tidak bertanggungjawab, sekaligus meregangkan hubungan kejiranan. Dari sudut ekonomi, imej negara boleh terjejas apabila nilai kesantunan tidak diamalkan, menyebabkan keyakinan pelabur dan pelancong menurun. Dalam jangka panjang, isu ini membentuk generasi muda yang kurang berintegriti, prestasi akademik merosot dan sukar mencapai kesejahteraan sosial, sekaligus menghalang usaha mewujudkan masyarakat yang beradab, bersatu dan maju. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Oslan. ID student 2025 221818. Akan menyambung di mana kawan saya telah tinggalkan mengenai tajuk persepsi pelajar terhadap amalan budi, pekerti dan tutur kata. Topik yang saya akan sambung ialah mengenai kesan isu sosial terhadap 4 pandangan. Yang pertama terhadap masyarakat, kedua terhadap agama, 3 terhadap ekonomi dan 4 terhadap politik. Okey. Pertama, dari segi masyarakat, isu sosial seperti pengaruh media sosial, budaya tular dan komunikasi tanpa batasan telah mengubah cara pelajar berinteraksi. Sebagai contoh, ramai pelajar mula menganggap bahasa kasar, sindiran dan komen negatif sebagai perkara biasa. Keadaan ini memberi kesan terhadap keharmonian masyarakat kerana kurangnya rasa hormat dan empati dalam pertuturan. Apabila budi pekerti semakin diabaikan, hubungan antara pelajar menjadi renggang dan konflik mudah berlaku. Namun, sekiranya pelajar mempunyai kesedaran tentang kepentingan tutur kata yang sopan, mereka dapat membantu membina masyarakat yang harmoni dan saling menghormati. Okey. Sambung kedua, dari aspek agama. Semua agama menitik beratkan amalan akhlak mulia dan tutur kata yang baik. Namun, isu sosial seperti tekanan hidup dan kurangnya didikan rohani menyebabkan sebahagian pelajar memandang remeh nilai ini. Persepsi bahawa budi pekerti tidak lagi penting boleh melemahkan pegangan moral pelajar. Sebaliknya, jika nilai agama diterapkan dengan betul, pelajar akan lebih memahami bahawa tutur kata yang baik mencerminkan kepribadian dan keimanan seseorang, sekaligus mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Ketiga, dari sudut ekonomi, amalan budi pekerti dan telekomunikasi berhemah sebenarnya berkait rapat dengan pembangunan ekonomi. Pelajar hari ini merupakan tenaga kerja masa hadapan. Jika mereka terbiasa dengan tutur kata kasar dan sikap tidak beretika, ia boleh menjejaskan profesionalisme di tempat kerja. Persepsi negatif terhadap nilai budi pekerti boleh mengurangkan daya saing negara. Sebaliknya, pelajar yang mengamalkan komunikasi beradab dan berintegriti mampu menyumbang kepada persekitaran kerja yang produktif dan ekonomi yang stabil. Dan terakhir, keempat, dari aspek politik. Isu sosial turut mempengaruhi cara pelajar menilai kepimpinan. Apabila pelajar terbiasa dengan bahasa kebencian dan perdebatan tidak beretika, mereka mungkin menganggapnya sebagai norma dalam politik. Hal ini akan menjejaskan kestabilan negara. Namun begitu, jika pelajar dididik tentang kepentingan budi pekerti dan tutur kata yang berhemah, mereka akan menyokong pemimpin yang berintegriti dan matang dalam berkomunikasi. Kesimpulannya, persepsi pelajar terhadap amalan budi pekerti dan tutur kata memberi kesan besar kepada masyarakat, agama, ekonomi dan politik. Oleh itu, kesedaran dan pendidikan berterusan amat penting bagi
melahirkan generasi yang berakhlak, berintegriti dan bertanggungjawab. Sekian. Okey, seterusnya kita beralih ke topik seterusnya iaitu kaedah kajian. Kami mengumpul semua data daripada pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik di UiTM Shah Alam. Kami menggunakan instrumen Perform untuk mengumpul data-data tersebut. Bagi jenis untuk mengumpul data, kami menggunakan skala Likert 5 mata, iaitu tidak setuju, sangat tidak setuju, neutral, sangat setuju, setuju. Kami menggunakan kaedah analisis iaitu peratusan dan mean. Okey, dapatan kajian untuk bahagian A iaitu tentang pengetahuan basic tentang rukun negara. Okey, dapatan kami sangat positif, iaitu untuk soalan pertama, sebahagian besar responden tahu bahawa kesubanan dan kesusilaan adalah salah satu prinsip rukun negara dengan nilai min yang sangat tinggi, iaitu 4.57 pada 5. Malah data menunjukkan 92.5% responden mampu menyatakan sekurang-kurangnya 3 prinsip rukun negara tanpa merujuk sebarang nota. Ini membuktikan bahawa pelajar kejuruteraan kita sangat peka tentang rukun negara. Secara keseluruhan di bahagian A, responden menunjukkan tahap penguasaan yang tinggi terhadap rukun negara dengan min melebihi 4.0 bagi kebanyakan item untuk soalan bahagian A. Seterusnya, berdasarkan dapatan kajian pada bahagian B, seramai 94 responden bersetuju bahawa penggunaan tutur kata yang sopan mampu mewujudkan suasana yang harmoni di universiti. Selain itu, dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan komunikasi beradab dalam kehidupan seharian mereka di kampus maupun di kolej. Tutur kata yang baik bukan sahaja dapat mengelakkan salah faham atau pergaduhan antara pelajar, malah dapat mengeratkan silaturahim sesama mereka. Selain itu, amalan bertutur secara sopan juga mencerminkan sasiah dan nilai budi pekerti pelajar sebagai bakal graduan yang berkualiti. Oleh itu, semua pihak termasuk pelajar dan pihak universiti perlu memainkan peranan dalam memupuk dan mengekalkan amalan bertutur yang sopan demi keharmonian dan kesejahteraan bersama. Seterusnya, bahagian terakhir iaitu bahagian C. Bahagian C ini adalah tentang pandangan responden terhadap etika, amalan budi pekerti dan tutur kata yang baik. Di bahagian C ini mempunyai dua soalan, iaitu dua soalan ini bertujuan untuk mengetahui adakah pelajar di universiti ini masih mengekalkan amalan budi pekerti serta kesedaran mereka terhadap kepentingan kesopanan dan keselaan. Okey, pada bahagian C, soalan 1 iaitu adakah pelajar masih mengekalkan amalan budi pekerti dan tutur kata yang baik? Mengikut hasil dapatan kajian di soalan 1, seramai 71.6% responden bersetuju, iaitu majoriti bersetuju bahawa pelajar universiti masa kini masih mengekalkan amalan budi pekerti. Namun, ia ada segelintir pelajar yang tidak bersetuju, sebanyak dalam 28.3% responden kurang bersetuju dengan kenyataan ini. Mungkin kerana mereka nampak dan mereka dengar ada segelintir pelajar di kawasan mereka yang tidak menerapkan amalan budi pekerti ini. Soalan kedua pula tentang kesedaran pentingnya kesopanan dan keselaan yang perlu dipertingkatkan di kampus.
Daripada dapatan kajian di soalan 2 ini menunjukkan bahawa majoriti responden memang bersetuju bahawa kesopanan dan kesusilaan di kampus patut dipertingkatkan supaya suasana yang harmoni di kalangan pelajar dapat dikekalkan. Okey, itu sahaja untuk bahagian C. Kita akan terus pergi ke kesimpulan. Maka kesimpulan bagi kajian ini ialah ianya dapat menunjukkan bahawa amalan budi pekerti dan tutur kata yang baik amatlah penting dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Majoriti pelajar fakulti elektronik dan elektrik sedar bahawa kepentingan menjaga adab dan mengguna bahasa yang sopan bagi mengelakkan salah faham dan konflik. Namun, masih terdapat segelintir pelajar yang menggunakan bahasa kasar, terutamanya dalam komunikasi yang tidak formal seperti bersembang ataupun seperti di media sosial. Oleh itu, pihak institusi perlulah memainkan peranan yang penting dalam menerapkan nilai murni melalui aktiviti, program kesedaran dan teladan daripada pensyarah semasa kuliah. Jadi, itu saja kesimpulannya ialah budi pekerti dan tutur kata yang sopan bukan sahaja membentuk pelajar yang berakhlak mulia, malah ianya dapat menyumbang pada masyarakat yang harmoni. Sekian, terima kasih.